lobi Dewan Merdeka ini untuk masuk ke dalam Dewan bagi sesi yang pertama ataupun sesi bual bicara bersama dengan 3 orang panel kita bawakan kepada anda sebentar sahaja lagi. Jangan lupa juga seperti mana yang dipaparkan di skrin LED adalah QR code untuk anda menyumbang wakaf Mara Madani. Tidak kiralah berapa jumlahnya, as long as kita berwakaf dengan menggunakan wakaf Mara Madani untuk kesejahteraan ekonomi Bumi Putra khususnya. Jadi sama-samalah kita insya-Allah kalau misalnya kita nak sasarkan hari ini dalam tabung ataupun dalam wakaf Mara Madani itu mungkin boleh mencecah sehingga ratusan ribu. Jadi kita kalau boleh kita realisasikan sasaran ini bersempena dengan peluncuran wakaf Mara Madani dan anda semualah merupakan ejen dan juga pewakaf-pewakaf untuk pembangunan ekonomi Bumi Putra khususnya.
Welcome to World Trade Center Kuala Lumpur, your preferred world-class venue. As your health and safety are our top priority, please pay attention to this health and safety video. Hi, I'm Paul Menon, and I will walk you through this safety video. In World Trade Center Kuala Lumpur, we have several emergency exits ready for emergency evacuation procedure. If you hear this alarm while you are in the World Trade Center Kuala Lumpur, stay calm. Leave all your belongings and walk to the designated emergency assembly area in a swift and orderly manner. Do not run. Your assembly area is located at Plaza Merdeka Car Park, Level 4. Follow our emergency response team (ERT) instructions to go to your assembly area. Do not worry, as our ERT will be there to assist you. Remember to always follow the procedure and ERT instructions even when you are at the assembly area. If there is a heavy downpour, always be on the lookout for a safety announcement from our ERT. If you park your car at Riverine Open Air Car Park next to the river, please move your car to a safer location at Level 4. Please follow the ERT instructions at all times. That is all from me, Paul Menon. Hope you will have a good time here. And thank you for choosing World Trade Center Kuala Lumpur, your preferred world-class venue. Baik, itu dia tadi video keselamatan sebagai panduan kepada kita semua sepanjang berada di dalam Dewan Merdeka sekiranya berlaku sebarang kecemasan ataupun keadaan yang kita tidak ingin berlaku. Jadi kita harapkan anda semua boleh memahami dan juga boleh ingat keadaan-keadaan ataupun tindakan yang perlu kita lakukan sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Baik, tuan-tuan dan puan yang berbahagia, Tan Sri, Datuk Sri, hadirin sekalian dan juga para pelajar yang berada di dalam Dewan Merdeka hari ini, insya-Allah kita akan mulakan sesi ataupun segmen bual bicara yang pertama ini sebelum untuk majlis peluncuran wakaf Mara Madani bersempena dengan sambutan Hari Mara yang ke-59. Jadi kita akan bersama-sama dengan 3 orang panel istimewa kita bawakan kepada anda. Tapi sebelum itu sekali lagi saya lihat dah pun hampir penuh dalam Dewan Merdeka ini. Kita nak dengarkan untuk anda punya kemeriahan dan juga sorakan. Saya nak dengarkan tepukan daripada anda yang berada di atas dahulu, boleh ke tidak? Okey, yang berada di bawah ini tepukan daripada anda semua. Dan juga semua sekali dalam Dewan Merdeka, saya nak dengarkan tepukan yang paling gemuruh daripada anda.
Mantap. Alhamdulillah. Rasanya semua bersahur dengan 3 pinggan nasi. Semuanya bersemangat. Macam ni kita nakkan daripada anda daripada awal sampailah untuk majlis peluncuran kita bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar sahaja lagi. Jadi sekali lagi kita ingin ingatkan kepada tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian yang mungkin baru saja tiba, baru saja sampai. Sering kali kita ingatkan di hadapan ada QR code untuk pendaftaran. Jadi anda boleh imbas QR code tersebut. Dan juga berada di luar Dewan Merdeka ini, kita pamerkan juga kepada anda pameran berkenaan dengan kejayaan-kejayaan MARA selama 59 tahun. Dan juga untuk anda berwakaf, wakaflah dengan wakaf MARA Madani. Kaedahnya anda hanya perlu imbas QR code yang berada di kotak kurma di kerusi anda dan juga insya-Allah telah pun dipamerkan ataupun dipaparkan QR code. Anda boleh imbas dan boleh menyumbang untuk wakaf MARA Madani untuk kesejahteraan ekonomi Bumi Putra. Baik, jadi kita harapkan anda semua tenang-tenangkan diri, bersiap sedia untuk kita ke sesi yang pertama iaitu Bual Bicara bersempena dengan peluncuran wakaf MARA Madani dan juga sambutan Hari MARA yang ke-59 seketika sahaja nanti. Jadi kita harapkan anda semua tenang-tenangkan, bersiap sedia, lapangkan fikiran anda untuk dapatkan input yang terbaik. Baik tuan-tuan dan puan hadirin yang dihormati sekalian, kita berikan tepukan yang paling gemuruh untuk waktu ini dengan mengalu-alukan ketibaan para panelis kita dan juga moderator. Kita berikan tepukan yang paling gemuruh tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin sekalian. Kita persilakan moderator kita bersama dengan para panelis untuk mengambil tempat di kerusi utama di hadapan pentas utama ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Selamat datang kita ucapkan kepada anda semua ke sesi Bual Bicara Transformasi Ekonomi Bumi Putra bersempena dengan peluncuran Wakaf MARA Madani dan juga sambutan Hari MARA ke-59. Jadi untuk pagi ini kita akan bersama-sama dengan 3 orang panelis yang istimewa dan juga hebat
dan juga akan dikendalikan oleh moderator yang terkenal di Mara. Jadi untuk itu saya akan memperkenalkan juga, saya ingin juga mengalu-alukan kehadiran para panelis kita, wajah-wajah yang tidak asing lagi untuk Kongres Ekonomi Bumiputra dan juga untuk rakyat Bumiputra sendiri. Kita ada di sini bersama-sama yang berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Azlan Razali, Ahli Majlis Mara. Kita berikan tepukan yang paling gemuruh sekali tuan-tuan puan-puan. Juga kita ada yang berbahagia Tan Sri Wahid Omar, Pengerusi Bursa Malaysia Berhad bersama-sama kita sebagai panelis. Dan juga wanita yang begitu sinonim dengan ekonomi yang berbahagia Datuk Dr. Hafsah Hashim, Chairman Women Leadership Foundation dan juga Chairman Hussein Holdings dan Berhad bersama-sama kita. Dan moderator yang bakal mengendalikan sesi bual bicara ini tidak asing lagi dengan keusahawanan dan juga ikon usahawanan di Mara yang berbahagia Datuk Zulfikri bin Osman, Timbalan Ketua Pengarah Keusahawanan Mara dan juga menjalankan tugas sebagai Ketua Pengarah Mara. Baiklah tuan-tuan puan, saya rasa kita tak nak ambil masa yang panjang. Kita nak dengarkan perkongsian untuk sesi bual bicara ini. Jadi untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan juga mempersilakan panelis kita serta moderator untuk naik ke atas pentas mengambil tempat untuk sesi bual bicara ini. Sekali lagi tuan-tuan puan, kita berikan tepukan yang paling gemuruh. Baik, silakan. Okey, jadi semua yang berada di sini, topik bual bicara pada pagi ini adalah berkenaan dengan transformasi ekonomi Bumiputra pasca Kongres Ekonomi Bumiputra menelusuri cabaran memperkukuh iltizam. Saya kira telah pun bersiap sedia di atas pentas ketika ini moderator kita bersama dengan panel. Jadi Datuk Zul, over to you. The floor is yours. Baik. Terima kasih Akmal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Selamat menyambut Hari Mara ke-59. Apa khabar hadirin sekalian? Saya tak dengar. Terima kasih. Selamat datang ke peluncuran Wakaf Mara Madani dan sambutan Hari Mara ke-59. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua kerana dapat meluangkan masa di pagi-pagi bulan Ramadan ini untuk bersama-sama dengan kita untuk menyambut Hari Mara dan menghayati Hari Mara ini. Dan untuk menghayati kewujudan Mara ini, kita semua tahu Mara ini, wujudnya, lahirnya Mara ini daripada Kongres Ekonomi Bumiputra pada tahun 1965. Jadi pagi ini, sementara kita nak ke acara yang kemuncak di hari ini, kita akan bawa bual bicara dengan 3 orang panelis yang telah pun diperkenalkan tadi, orang hebat-hebat di dalam ekonomi, di dalam keusahawanan di negara kita. Jadi bersama-sama kita pada pagi ini ialah Tan Sri Nur Azlan Ghazali. Apa khabar Tan Sri? Alhamdulillah. Sebelah saya? Alhamdulillah sihat. Terima kasih Tan Sri. Dan wanita besi yang ada di tengah-tengah ini ialah Datuk Dr. Hafsah. Terima kasih Datuk kerana sudi menerima jemputan kita. Dan di ujung sekali, tak perlu diperkenalkan sekali lagi, Tan Sri Awo, Tan Sri Abdul Wahid Omar. Ya? Terima kasih Tan Sri. Sihat Tan Sri ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita tak ada banyak masa. Jadi kita tahu, saya sebut tadi, Mara ini lahir daripada Kongres Ekonomi Bumiputra. Dan Kongres Ekonomi Bumiputra yang pertama dulu, lahirnya Mara. Dan kemudian tahun ke tahun kita melaksanakan beberapa kali Kongres Ekonomi Bumiputra. Tujuannya adalah untuk memperkasakan ekonomi Bumiputra. Pada tahun lepas, genap setahun yang lalu, kebetulan ianya juga berlaku dalam tempoh Hari Mara. Tahun lepas, kita sekali lagi melaksanakan Kongres Ekonomi Bumiputra. Dan ketiga-tiga panel yang ada di depan saya ini, mereka ini adalah watak-watak utama yang mengendalikan pelbagai sesi libat urus yang daripadanya lahir pelbagai resolusi untuk
yang dicadangkan untuk meningkatkan ekonomi Bumiputera. Jadi untuk memulakan bual bicara pada pagi ini, saya nak pergi dulu kepada Tan Sri Nur Azlan Ghazali. Tan Sri Nur Azlan ni dulu masa buat sesi libat urus, beliau mengetuai kluster pendidikan, Tan Sri ya. Jadi saya nak tanya Tan Sri lah, setelah setahun kita Kongres Ekonomi yang terakhir pada tahun lepas itu, banyak resolusi, banyak inisiatif yang dicadangkan. Jadi bagaimana Tan Sri melihat progres kepada resolusi dan cadangan-cadangan yang diutarakan untuk meningkatkan ekonomi Bumiputera setakat ini? Okey, terima kasih Datuk dan juga pihak MARA yang menjemput kami bertiga lah, rakan-rakan panel ni. Pertamanya, isu ataupun keperluan untuk menangani Bumiputera ni bukanlah satu perkara jangka pendek. Bermula daripada merdeka lagi, dan saya jangka dia tidak ada penamat pun sebenarnya. Sebab perubahan-perubahan berlaku dan sentiasa kita ada cabaran-cabaran baru. Yang mungkin penting sebelum saya get into apa yang berlaku lepas setahun sudah, ialah saya ingat dalam Dewan ni kita kena faham dahulu mengapa dan bagaimana kita nak tangani isu ataupun konteks pemerkasaan ekonomi Bumiputera. Saya nak bagi beberapa angka-angka mudah. Ada yang okey, ada yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan akan rasa gementar bila dengar. Ya. Bumiputera 70% daripada rakyat Malaysia. Negeri yang paling tinggi penduduk Bumiputera adalah Terengganu, 98%. Negeri yang paling rendah Bumiputera adalah Pulau Pinang, 46%. Itu satu. Yang keduanya, bila saya melihat data-data ekonomi dan sebagainya, ada satu sifat yang sangat merisaukan ataupun yang mungkin menjadi satu hambatan kepada kita. Di mana Bumiputera berada, Datuk? Bumiputera berada puratanya di negeri-negeri yang pertumbuhannya rendah. Itu satu. Dan juga perbandarannya rendah. Maksudnya banyak lagi yang kawasan-kawasan yang dianggap rural. Kenapa bandar dan rural ini penting? Kerana bandar lazimnya akan tempat yang pertama dapat segala kelengkapan modernization. Jadi kalau masa merdeka dulu, mungkin 90% Bumiputera berada di luar bandar. Siapa dapat elektrik dulu, siapa dapat jalan dulu, siapa dapat kesihatan dulu, siapa dapat pendidikan dulu, itu akan menjadi persoalan yang besar. Jadi, that is number two. Yang ketiga ialah, Bumiputera hari ini rata-rata berada di dalam negeri-negeri yang pendapatannya rendah. Dan seterusnya, kemiskinannya tinggi. Pertumbuhan rendah, perbandaran rendah, pendapatan rendah, kemiskinan tinggi. Jadi boleh bayanglah bagaimana suasana yang mengelilingi Bumiputera. Ya? Dan saya nak, sebab bila kita bercakap tentang menangani Bumiputera ni, bagi saya macam kita nak buat rumah untuk Bumiputera. Kalau kita nak bina rumah, kita mesti ada satu plan yang teratur. Kita tak boleh buat rumah tanpa ada plan. Sebab tindakan-tindakan kita itu akan memastikan adakah rumah ini jadi rumah yang elok, rumah yang baik, rumah yang boleh dihuni dalam masa yang panjang. Saya mudahkanlah. Pertama, tak ada rumah yang tak ada tiang. Tiang itu mesti kuat, dipasak dalam. Tiang itu boleh menyokong rumah dan juga saiz rumah dan sebagainya. Tak ada rumah yang tak ada dinding yang kedua. Dia mesti ada dinding dia. Belum jadi rumah lagi, ada tiang, ada dinding, belum jadi rumah. Dan akhirnya, dan dinding dan bumbung, dan akhirnya pengisian di dalam rumah itu. Ini yang kalau tuan-tuan dan perempuan masuk tadi tengok, ada perkataan semasa KEB, Timbalan Perdana Menteri menyebut, dan di dalam Putra 35 juga disebut, iaitu 3P. Saya harap sangat, setidak-tidaknya keluar daripada Dewan ini, kita semua faham 3P ini. Pertama, iaitu penyertaan. Adakah Bumiputera hari ini berkeupayaan untuk menyertai ekonomi? Dalam konteks yang mudah, adakah kita ada pengetahuan? Adakah kita ada kemahiran? Adakah kita ada sikap-sikap yang perlu
untuk kita menyertai ekonomi hari ini. Ya, kalau ekonomi hari ini dah berbeza dengan tahun 70-an. Kemungkinan harapan untuk bekerja dengan sektor awam kerajaan saja tidak sebesar begitu dulu. Hari ini memerlukan keusahawanan, hari ini memerlukan digital skill dan sebagainya. Jadi persoalan pertama ialah konteks penyertaan itu, ialah pendidikan, ilmu, bakat, kemahiran dan sebagainya. Dan yang kedua, setelah kita ada kemahiran sebagainya, adakah kita mampu memiliki pemilikan? Iaitu dalam konteks keusahawanan. Konteks keusahawanan. Adakah satu kita boleh bekerja, kita boleh menyertai, tetapi kita tidak memiliki. Jadi penting budaya keusahawanan ini, pemilikan ini ditingkatkan. Hari ini ada, bukan tak ada. Ada penyertaan, ada pemilikan, tetapi persoalannya ialah apakah kualiti yang kita ada hari ini. Dan yang akhir sekali ialah penguasaan. Ekonomi ini dia tidak bergerak setompok. Kalau kita bercakap dalam mana-mana sektor ekonomi pun, dia ada rantaian-rantaiannya. Ya? Ada yang bekal baja kalau dalam pertanian, ada yang bekal peralatan, ada yang menjadi pesawah, ada yang bekal racun, ada yang pengedaran dan sebagainya. Mana-mana sektor pun begitu. Jadi persoalannya ialah ada atau tidak Bumiputera di dalam sektor-sektor ini yang utama, yang hari ini kerajaan nak tumpukan, di mana Bumiputera? Adakah kita ada keupayaan? Adakah kita ada sifat keusahawanan? Adakah kita ada keupayaan untuk menguasai? Bagi saya ini satu yang sangat penting dan saya merasakan bahawa 3P ini seharusnya mendasari apa yang kita buat hari ini. Agenda kita. Agenda itu yang sangat penting dan di sinilah mungkin kita boleh berbincang nanti dan melihat terutama MARA, bagaimana MARA memainkan peranan dalam konteks menggerakkan 3P ini. Bagi saya itu yang first. Maksudnya Tan Sri seakan melihat bila kita bercakap mengenai agenda pemerkasaan Bumiputera itu seolah-olah temanya itu nak kena ada. Maksudnya kalau kita mulakan pemerkasaan Bumiputera itu dengan pendidikan, hasil dari pendidikan ini graduan dapat bekerja di dalam industri, ini membolehkan mereka menyertai industri itu. Tetapi lebih daripada itu, setelah bekerja mendapat pengalaman, apabila Bumiputera ini daripada menyertai dapat menjadi usahawan. So mereka memiliki entiti perniagaan di dalam industri tersebut. Jadi itu pemilikan apabila mereka menjadi industri player. Dan apabila kita ada bilangan dengan nilai yang banyak dan sebagainya, itu akan membawa kepada penguasaan. Betul begitu ya? Yes. Okey. Itu ada satu konsep. Tapi tak apa, daripada segi what is the value of the pemilikan dan sebagainya, itu kita bincangkan kemudian. Baik, saya nak pergi dulu kepada tadi tu saya nak confirmkan 3P tu dengan Tan Sri. So saya nak pergi kepada Datuk Dr. Hafsah, ya. Datuk Dr. Hafsah. Okey, Datuk Dr. Hafsah, semasa KEB, Datuk mengetuai kluster yang berkaitan dengan keusahawanan. Tadi Tan Sri menyebut mengenai 3P, penyertaan, pemilikan dan penguasaan. Pemilikan itu adalah daripada segi keusahawanan. So macam mana Datuk melihat kesan daripada resolusi yang dibangkitkan daripada apa yang telah kita gerakkan setahun yang lalu, bagaimana Datuk melihat kesannya ke arah pemilikan ini? Terima kasih banyak Datuk Zul. Terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan tahniah kepada MARA. Hebat, 59 tahun. Terima kasih. Subhanallah. Alhamdulillah. Dan saya percaya apa kita bincangkan pada hari ini memang tepat dan padat pada umur 59 itu sendiri. Bermula kepada penyertaan tadi yang kita cakap, kepada pemilikan di sini. Dan kalau saya lihat dari konteks penyertaan itu sendiri, dari segi peluang yang ada kepada Bumiputera, kita tengok ramai Bumiputera sebenarnya banyak bekerja dengan kerajaan. Dan mungkin daripada 70% kerajaan, 20% saja yang menyertai bidang perniagaan dalam konteks pemilikan tadi yang Datuk Zul kata. Nah, kalau saya dapat lihat yang berkecimpung dalam perniagaan itu sendiri,
dalam perdagangan, kata orang. Right? Bila saya tengok sensus yang pertama sekali dulu saya buat sensus untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Pada ketika itu tahun 2004, sensus mengatakan bahawa jumlah perniagaan yang berdaftar di Malaysia ketika itu hanyalah 600,000. Dan the second census yang kedua dilakukan pada tahun 2015, naik daripada 600,000 kepada 900,000, dan sensus yang terakhir yang kita lihat 2020-2023 lebih pada 1 juta syarikat yang berdaftar. Itu yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Tapi ada lagi cuma dapat lesen perniagaan saja. Kalau saya lihat statistik yang terakhir daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia, yang hanya mempunyai lesen perniagaan dah naik 9 juta. Kekangan di sini nak menjadi milik itu tadi, selagi dia tidak berdaftar, dia tidak nak menskalakan atau mengembangkan perniagaan mereka. Yang itu yang kita nak lihat. Dari konteks pemilikan itu sendiri, apa dia perkataan yang kita fahamkan dengan pemilikan? Pada saya, ada 2 komponen yang kita lihat. Bila kita tengok pemilikan, itu bermaknanya saya mempunyai hak dan saya boleh mengawal dana ataupun keuangan saya sendiri. So dari konteks tadi syarikat-syarikat yang saya kata sensus sekarang dah 1 juta, and yang terakhir saya lihat yang berdaftar dengan SSM, bilangan syarikat pada akhir Disember 2024 dah naik kepada 1.5 juta. Berapa banyaklah agaknya syarikat-syarikat kepunyaan Bumiputra. Mengikut Jabatan Statistik, data yang terakhir adalah 2015. Ia menunjukkan bahawa syarikat kepunyaan Bumiputra bermaksud bahawa majoriti daripada equity itu adalah Bumiputra hanyalah dalam 39.1%. Gedebuk sekarang agaknya 40% syarikat kepunyaan Bumiputra daripada 1.5 juta. Dan di situlah kita nak lihat bahawa lagi konteks yang 40% syarikat kepunyaan Bumiputra itu yang boleh ada hak dan boleh mengawal dari konteks pemilikan itu, apa yang menjadikan mereka boleh menjadi syarikat yang lebih tinggi supaya sumbangan syarikat Bumiputra ini akan menjadi lebih signifikan daripada apa yang sekarang. Apa yang kita lihat, sumbangan syarikat Bumiputra kepada KDNK negara adalah hanya 11% dibandingkan kepada syarikat bukan Bumiputra yang 3 kali ganda, mereka telah pun menyumbangkan 30% daripada KDNK negara. Apa cabarannya agaknya? Apa yang menyebabkan mereka tak boleh mengembang dan tak boleh menjadi syarikat-syarikat besar yang kita hendakkan, yang mempunyai hak dan kawalan supaya Bumiputra, syarikat-syarikat Bumiputra ini dapat memberi lagi peluang kepada syarikat-syarikat Bumiputra yang lain. Yang kita dapat lihat di sini tadi soalan Datuk Zul, apakah kesannya? Pada saya, yang pertama sekali, ia memberi kesan yang banyak kepada struktur pasaran. Dia memberi kesan kepada persaingan perdagangan dan juga dia memberi kesan yang banyak kepada inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Dan beberapa industri yang saya dapat lihat, sekurang-kurangnya 5 industri yang saya dapat lihat, yang memberi kesan yang besar, yang kalau tidak kita mencontohi atau memberi fokus kepada perkembangan industri ini, termasuklah industri teknologi. Kenapa? Kalaulah tak dapat kita lihat syarikat-syarikat Bumiputra yang memegang paten contoh, yang berinovasi contoh, itu akan mengekang pertumbuhan syarikat itu sendiri. Dan dari segi konteks juga teknologi, kita juga dapat lihat bahawa penguasaan pasaran itu sendiri. Kalau dalam teknologi itu sendiri kita tak boleh mengawal pasaran,
yang ini yang akan memberi kesan kepada yang kita panggil monopolistik ataupun oligopolistik punya pasaran. Yang kedua yang kesan kepada industri yang saya dapat lihat bagi syarikat-syarikat Bumiputera adalah industri hartanah. Nanti saya percaya Tan Sri Awo akan juga membincangkan sebab kalau kita bincang pasal industri hartanah, dia masuk kepada penguasaan. Banyak yang kita dapat tengok apa yang berlaku kepada kampung baru dan sebagainya. So, saya tak akan pergi ke situ sebab banyak dari segi pemilikan akan bagi banyak kepada penguasaan dari segi industri hartanah tu nanti. Tapi yang kita dapat lihat juga adalah yang industri keuangan dan juga perbankan. Ada ke tidak dekat situ yang ada milikan Bumiputera yang boleh membantu untuk mengembangkan lagi syarikat-syarikat Bumiputera yang lain yang boleh memberi peluang perniagaan dan juga peluang perdagangan kepada lebih banyak syarikat Bumiputera. Yang ketiga, bila kita tengok dan jenguk-jenguk pasal pemilikan adalah berkenaan dengan media dan juga hiburan. Sebab itulah ramai yang berebut untuk menjadi ketua RTM, TV3, Astro dan sebagainya. Sebab di situlah kawalan tadi yang saya kata dan hak. Sebab di situlah yang mereka mengekang atau boleh mengembangkan informasi kepada yang lain. Di sini saya ingin juga mengatakan bahawa dalam konteks pemilikan itu sendiri, yang boleh kita lihat sekarang banyak peluang dalam industri tenaga dan sumber asli. Dan dalam konteks ESG sekarang, dalam konteks environment yang kita katakan sekarang, banyak peluang-peluang dari segi recyclable material punya industri dari konteks environment yang boleh saya percaya ramai syarikat-syarikat Bumiputera berkecimpung dan juga boleh memberi kesan yang lebih positif lagi. Pada saya, kalau boleh saya simpulkan kepada konteks pemilikan, saya suka apa tadi Cik Zul tunjuk saya dekat luar. 3 perkara yang saya nampak terang jelas. Showcase yang di luar tadi ya. Showcase dekat luar tu tadi. Yang pertama sekali adalah daripada konteks profesional tadi. Right? Saya sendiri baru lagi berjumpa dengan satu rakan daripada sekolah saya. Dia kata sebenarnya dia telah mendapat tawaran nak masuk sekolah, College Tengku Kusyah ini. Tetapi dia decline. Dia tidak masuk sebab dia kata mak hanya jual nasi lemak. Macam mana nak membiayai pendidikan dia dekat College Tengku Kusyah. Tapi alhamdulillah guru-guru sekolah dia di situ semua bantu dapat masuk. To cut long story short, dia menjadi doktor. Saya berterima kasih kepada Mara. Dia menceritakan saya, dia bukan saja jadi doktor, dia telah buat klinik dengan pertolongan daripada Mara. Dan kenapa dia jumpa saya? Dia jumpa saya kerana dia mengatakan bahawa saya nak perkembangkan klinik saya beyond tapah. Dia nak lebih 1 perak ni kalau boleh, dia nak ada klinik dia di 1 perak. Ini yang kita kata menskalakan dan memperbesarkan pertumbuhan perniagaan dia. Milikan. So, yang kedua tadi saya nampak terang dan jelas berkenaan dengan kumpulan yang retail, peruncitan. Di situ juga kita banyak melihat yang tadi saya kata kumpulan-kumpulan yang tidak mendaftar perniagaan tetapi ada lesen perniagaan. Tetapi di sinilah maka kita nak memberi peluang kepada mereka untuk mereka memiliki perniagaan yang sah yang didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia supaya senang dia mendapat kewangan-kewangan yang lain dan boleh membesarkan perniagaan mereka. Dan yang ketiga tadi saya nampak juga dalam showcase dekat luar itu adalah satu gandengan Mara dengan Petronas contoh. Yang ini melibatkan banyak, sebenarnya Bumiputera kita banyak yang berkecimpung dalam bidang teknikal. Dan sekarang lagi lah pula, saya baru balik pada Pulau Pinang. Soalan tadi, berapa syarikat-syarikat di Pulau Pinang, Electrical Electronics yang kepunyaan Bumiputera. Saya cuma dapat lihat setelah saya berbincang dengan rakan-rakan di Electrical Electronics di Pulau Pinang. Seingat saya,
Managing Director yang terakhir, mungkin yang pertama yang saya kenal dan terakhir adalah Datuk Sophie, the Managing Director of AMD. Sekarang bila saya pergi Pulau Pinang, tak ada Managing Director orang Bumiputra. So di sinilah makanya saya rasa kita perlu ketengahkan yang saya panggil talent. Bumiputra tidak kurang kemahiran dan tidak kurang dia punya talent. Bagaimana kita nak mencongkil bakat mereka, bagaimana kita nak serelahkan mereka kepada pasaran. Yang itu yang saya pasti Mara juga telah pun memainkan peranannya dan mungkin ada peluang lagi untuk kita menyerlahkan lebih ramai lagi Bumiputra sebagai pemimpin dalam pelbagai sektor industri di luar sana. InsyaAllah. Terima kasih Datuk. Jadi secara ringkasnya tadi, maksudnya kita ni mengejar moving target juga. Daripada sensus yang pertama lebih kurang 600 perniagaan yang didaftarkan ini mengikut data SSM kan. Kemudian sampai sekarang ni more or less lebih kurang 1.5 juta. Tapi Datuk juga ada menyatakan daripada 1.5 juta perniagaan yang didaftarkan di negara ini lebih kurang 39%, 40% sahaja Bumiputra. Itu daripada segi bilangan. Kita belum melihat lagi daripada segi value of setiap perniagaan itu. Baik, tak apa dulu sampai situ. Saya nak pergi kepada Tan Sri macam Tan Sri Awo macam tak sabar nak bercakap. Dia 2-3 kali duduk tengok pada saya duduk senyum bila aku nak bagi peluang dia bercakap ni. Baik. Mendengar. Baik, Tan Sri adalah pengerusi bukan eksekutif Bursa Malaysia. Kita bercakap pasca Kongres Ekonomi Bumiputra, tempoh yang setahun, bukan itu saya percaya untuk melihat penguasaan dan sebagainya, satu tempoh yang sangat pendek lah kalau untuk kita nak mengukur sebab jalan ceritanya panjang. Jalan cerita. Tapi saya nak lontarkan satu soalan yang agak general kepada Tan Sri. Are we on the right track untuk ke arah penguasaan ini? Silakan Sri. Terima kasih Datuk Zul. Pertama sekali nak ucapkan tahniah kepada Mara dan nak ucapkan terima kasih kepada Mara. Terima kasih kerana saya ni anak Mara sejak umur 13 tahun lagi. Jadi tanpa Mara berikan peluang saya masuk Amarasan Seremban, beri beasiswa untuk dapatkan ECCA di United Kingdom dan dapat kerja yang baik ini, memang saya tidak akan ada di sini. Jadi sekali terima kasih. Yang keduanya, saya nak sambung sedikit sebelum saya jawab soalan Datuk Zul tadi tentang apa yang disebutkan oleh Tan Sri Noazlan dan Datuk Afsar. So, dalam konteks syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia ni, apabila kita sebut penyertaan, pemilikan dan penguasaan, sekarang ini dari segi pemilikan keseluruhan, kalau kita campur, kita definisikan Bumiputra itu termasuklah syarikat-syarikat berkaitan kerajaan dan juga syarikat-syarikat pelaburan kerajaan termasuklah khazanah, state authorities dan sebagainya. Pemilikannya adalah pada tahap 33% yang tergini. Itu including government. Tapi kalau kita remove government tu, dia lebih kepada 20% lebih, right? Itu dari segi overall equity. Dari segi penguasaan, kita ada 1039 buah syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia ketika ini. Dan yang dikuasai oleh Bumiputra dan government link ni adalah 102. Ya. So 102 out of 1039. Ya. Bermakna hampir 10%. Hampir 10%. Ya. Jadi bermakna peratusan tu memang amat rendah. Jadi kenapalah kita masih berada di kedudukan yang serendah begini? Inilah antaranya yang telah dikenal pasti semasa Kongres Ekonomi Bumiputra. Dalam kluster ketiga, saya rasa kita punya kluster itu dinamakan penciptaan kekayaan dan penguasaan korporat. Kita telah memperkenalkan satu keperluan di mana kita perlu menukar pendekatan, approach. Sebab sebelum ini banyak
polisi dan pendekatan adalah kepada sektor awam. Kalau dulu memang betul sektor awam itu menyumbang majoriti daripada saiz ekonomi negara. Tetapi kini saiz sektor awam itu merupakan yang lebih kecil dan yang lebih besar adalah sektor swasta, di mana sektor swasta itu 4 kali lebih besar daripada sektor awam. Jadi kalau kita meneruskan penekanan kepada sektor awam, kalau kita dapat 100% pun, tak mungkin, tapi kalau dapat 100% pun, bermakna dari segi penguasaan ekonomi itu maksimanya 20%. Jadi adalah tidak wajar kalau kita meneruskan pendekatan sedia ada dan perlu pendekatan yang lebih memfokuskan kepada sektor swasta. Dan apabila kita sebut sektor swasta ini, perlunya satu pendekatan yang lebih universal. Dan apakah pendekatan yang lebih universal yang saya sebutkan ini? Saya menyebut kepada perlunya kita memperkenalkan satu dasar peluang saksama. Jadi bagi saya dalam konteks pendidikan tu tidak ada masalah. Bupatra diberikan peluang yang saksama. Agensi-agensi seperti MARA ini memberikan antara agensi yang champion penyertaan yang saksama dalam bidang pendidikan. Tetapi dalam bidang-bidang lain itu belum ada. Sebab itulah kita antara 19 cadangan daripada kumpulan ketiga kami ini, yang paling besar adalah pengenalan dasar peluang saksama. Kenapa saya sebut perkara ini? Ini kalau kita ikutkan data, dalam konteks penggajian. So, rakyat Malaysia ini ada sebahagian menyertai perniagaan tetapi majoritinya menyertai sektor pekerjaan. Ya. Dan 1.7 juta rakyat Malaysia bekerja di sektor awam dan 6.7 juta bekerja di sektor formal swasta. Right? Ini mereka yang mencarum kepada EPF. Jadi kalau kita lihat dalam konteks pendapatan, struktur pendapatan ini, median pendapatan median adalah hanya RM2,745 sebulan. Ini termasuk prorated bonus. Bermakna separuh daripada pekerja di sektor swasta ini berpendapatan RM2,745 sebulan. Ini merupakan satu angka yang amat rendah. Malah kalau tuan-tuan dan puan-puan mendapat gaji pendapatan RM5,600 sebulan, tuan-tuan dan puan-puan semua termasuk dalam T20, ya, 20% ke atas. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan berpendapatan gaji RM8,800 termasuk allowance dan bonus sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan T10, 10 yang teratas. Jadi poin saya, on its own, national data ini adalah amat rendah. Ini real data berdasarkan kepada caruman kepada EPF. Tapi apabila kita start to profile antara kaum, itu kita dapat perbezaan yang lebih melebar. Di mana kalau Bupatra itu, median pendapatan bukan RM2,745, tetapi adalah RM2,300. Kaum India RM2,600 dan kaum Cina RM4,200. So you can see RM4,200 dengan RM2,300, perbezaan tu amat ketara sekali. Jadi bagi saya adalah penting supaya suatu polisi yang berdasarkan pada peluang yang saksama, bukan peluang sama, yang saksama, equitable opportunity must be created at the employment level and also at the business level, peluang perniagaan. So sebab itulah kalau kita lihat demografi ni, Tan Sri Nur Azlan sebut tentang ekonomi negeri-negeri yang majoriti Bupatra. Kalau 2745 at national level, negeri yang tertinggi
pendapatan median adalah Kuala Lumpur, hampir RM4,000. Yang terendah adalah Kelantan, RM1,645. Perbandingannya itu jauh. ya, the gap is so big. Ya. So sebab itulah yang kita minta supaya antara satu saranan yang penting daripada 19 itu, perkenalkanlah dasar peluang yang sama dan berikanlah penekanan kepada sektor swasta yang 4 kali lebih besar daripada sektor awam. Sebab kalau kita meneruskan apa yang kita buat ni, impact dia memang kecil. So saya nampak di luar tu, alhamdulillah lah ada progres dari segi penyertaan pemilikan dan penguasaan. Bila sampai pemilikan tu disebut program-program accounting firms, klinik, ini merupakan inisiatif yang baik yang perlu diteruskan. Dan sampai kepada penguasaan tu, lihat ada syarikat seperti Gading Kencana yang Datuk Guntur Tobing merupakan sahabat. So alhamdulillah. Tetapi dari segi jumlahnya kecil. Right? Masih. Sebab itulah yang 102 daripada 1039. Dan kalau kita nak harapkan pada masa akan datang, adakah akan lebih meningkat? Buat masa ini, tidak. Sebab saya sebut semasa kongres tersebut, kita ada 97 syarikat yang baru disenaraikan pada tahun 2001, 22 dan 23. Hanya satu syarikat Bumiputera. Daripada 97. 97 syarikat yang pergi listing ni, hanya satu syarikat. Daripada 97. Tahun lepas, ada 55 buah syarikat yang baru tersenarai, ada 3 mitra. So ada peningkatan. Tapi bila kita lihat apakah syarikat-syarikat ni, Johor Plantation is milik Johor Corp, is more state, ya. Dan kita ada Prolintas Business Infra, which is Bumiputera, because dia under PMB. Dan ketiga, Azam Jaya Berhad, sebuah syarikat pembinaan yang daripada Sabah. Ini 3. Untuk tahun ini, kita dah ada 10 syarikat yang tersenarai. Belum ada lagi syarikat Bumiputera, tapi ada insyaAllah 2 hari lepas ada sebuah syarikat Sumi Saujana. Mereka bawa isu prospektus sebagainya. So mereka akan datang. So ada. Tetapi bayangkan sikit. So sebenarnya jumlah itu memang kurang daripada 5%. So kalau syarikat yang baru masuk ni hanya 5% daripada jumlah syarikat yang tersenarai baru, macam mana kita nak meningkatkan 10%? Dan kesan multiplying dia tu akan. Dan bagi saya, kalau kita tidak address pendekatan sektor swasta dan perkenalkan dasar peluang saksama ini, dia akan melebar. Ya. Itu permintaan saya. Jadi supaya teruskan apa yang di dalam Putra ni, tetapi pastikan apa yang saranan-saranan utama yang telah dibincangkan di Majlis Kongres Ekonomi Putra ini, saya harap dapat dilaksanakan. Kita boleh perincikan lagi, tapi bersedia untuk berbincang lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Tan Sri. Begitu antaranya, kalau di bursa itu daripada 1039 syarikat yang tersenarai di bursa, tak sampai 10% syarikat Bumiputera. Kalau dalam ianya membentuk market, market dalam market government ini adalah 20%, 40% market swasta. Tapi orang Melayu, orang Bumiputera ni kalau berniaga, nak berniaga dengan government. Jadi itu akan juga membawa kepada keputusan ataupun hasil numbers, all the numbers yang Tan Sri sebutkan tadi, antaranya lah. Baik, saya nak pergi balik kepada Tan Sri Nur Azlan Ghazali yang bercakap mengenai 3P. Tadi kita ahli-ahli panel pun menyebut seakan-akan konsep 3P ini, penyertaan, pemilikan, penguasaan ni yang sekarang ini sedang dilaksanakan di dalam MARA ni, seakan merupakan satu metod yang mungkin boleh membawa kepada apa yang kita objektifkan. Jadi adakah Tan Sri melihat
metod yang sama juga perlu dilaksanakan oleh agensi-agensi kerajaan dan juga kementerian bagi kita mencapai pemerkasaan ekonomi Bumiputera ni? Bagaimana? Terima kasih. 3P ni, kenapa mesti 3P? Kerana kita nak pastikan bahawa apa-apa kejayaan, pencapaian kita itu, dia mampan. Maksudnya dia bertahan lama. Tapi kalau kita nak menguasai, katakanlah kita diberi kereta Rolls Royce. Tapi kita tak tahu nak bawa Rolls Royce. Maksudnya, kita diberi syarikat, tiba-tiba menguasai satu sektor, tapi kita tak tahu nak mentadbir syarikat itu, dan kita tidak ada budaya keusahawanan dalam diri kita. Trust me, the best thing to do ialah jual sajalah Rolls Royce itu. Ini yang masalah ni. Bila kita tidak ada keupayaan menyertai pendidikan. Saya nampak di hujung sana adik-adik tu mungkin pelajar sekolah ke, saya tak pasti, minta maaf ya. Saya nak just quick test dalam dewan ini. Berapa ramai yang ada pendidikan tinggi ataupun latihan kemahiran yang agak profesional khusus? Boleh quickly angkat tangan tak? Pendidikan tinggi ada ijazah, memang kita cuba pagi ni. Angkat tangan tengok. Berapa ramai yang ada pendidikan tinggi? Angkatlah tinggi sikit. Okey, pegang dulu, angkat tangan dulu. Okey. Berapa ramai daripada yang ada pendidikan tinggi ini jadi usahawan? Berapa ramai yang menguasai tak payah tanyalah. Ya. Jadi penting, 3P ini adalah bagi saya bunyinya nampak mungkin mudah, tetapi kerangka ini sangat penting. Dan semua agensi-agensi dan kita individu yang bertindak untuk meningkatkan, memertabatkan ekonomi Bumiputera perlu menangani 3 ini serentak. Tadi kebetulan dah sebut nama Datuk Guntur. Datuk Guntur tolong bangun je, Datuk Guntur. Bangun je. Tengok ni. Apa dia ada? Pertama, dia adalah graduan Universiti Kebangsaan Malaysia, engineer. So, berarti dia boleh menyertai. Betul? Dia boleh menyertai. Kalau tidak ada ilmu, forget about it. Lupakan saja. Nak menyertai industri pun. Nak menyertai dulu. Ini belum cakap keusahawanan. Datuk Guntur, dia boleh menyertai. Ramai kita boleh menyertai. Kedua, setelah menyertai, adakah dia memiliki? Datuk Guntur ada syarikat. Gading Kencana. Keusahawanan. Tapi cabaran kita sekarang ni, Datuk Guntur ni kalau yang tak tahu, dalam solar, tenaga terbaru dan sebagainya, berapa ramai Datuk Guntur Malaysia ni yang nak menguasai sektor tenaga terbaru. It's simple. Jadi tuan-tuan kena tengok, penyertaan pendidikan bagi saya tidaklah begitu bermasalah sangat, tapi kualiti ada isu, keusahawanan dan penguasaan. Saya bagi beberapa nombor lagi, saya suka nombor. Nombor saya mudah-mudah aja. Orang yang bekerja di Malaysia lebih kurang 16.4 juta. Ini orang yang bekerja. Anak-anak kita yang sekolah tak bekerja. Orang senior citizen, warga emas tak bekerja. Yang bekerja. Mungkin ramai di sini termasuk dalam 16.4 juta. 60% lebih kurang 10 juta adalah Bumiputera. Berapa peratus daripada Bumiputera ini memiliki pendidikan tinggi ataupun kemahiran yang high skill? 38%. Kalau tuan-tuan dengar yang amat berhormat Perdana Menteri cakap bawa balik pelaburan yang canggih, yang hebat, EV, Tesla, tang-tuntang semua tu, adakah kita boleh menyertai? Atau kita jadi pemerhati? Ini soalan yang besar. Adakah kita ada kemahiran ilmu dalam bidang-bidang yang disebut tadi? Daripada 16.4 juta, yang memiliki, ini Malaysia termasuk bangsa-bangsa lain juga, lebih kurang 35% ataupun 6 juta adalah ada ijazah pendidikan tinggi ataupun kemahiran tinggi. Daripada jumlah ini, 167,000 yang ada pendidikan tinggi, mereka unemployed. Tak dapat kerja. Tuan-tuan agak daripada 167,000 yang ada ijazah pendidikan tinggi, tak bekerja, agak-agak berapa Bumiputera? 167
tak bekerja, 130,000 iaitu 78% adalah Bumiputera. Jadi isu yang timbul mungkin kualiti, mungkin perkara yang Tan Sri Wahid sebut tadi, peluang yang sama dan sebagainya. Satu lagi nombor. Daripada 16 juta tadi, hari ini kadar pengangguran lebih kurang 3%. 553,000 orang tidak bekerja. Tak berjaya dapat kerja. Menganggurlah. Daripada 553,000 ini, 355,000 ataupun 64% adalah Bumiputera. Fikir tengok. Pertama, isu penyertaan. Bagi ilmu. MARA ni tuan-tuan. Saya duduk dalam MARA, saya sebagai ahli majlis MARA. MARA ni, pendidikan is huge. Sangat besar. Hari ini kalau dalam institusi pendidikan MARA saja, ada lebih kurang 122,000 orang yang belajar. Dalam konteks pembiayaan, lebih kurang 80,000 hari ini yang dapat pembiayaan. Tan Sri Wahid dulu dapat pembiayaan MARA. Saya, Nur Azlan juga, pergi ke luar negara dengan duit MARA. Bachelor MARA, Masters MARA. Alhamdulillah dapat datang balik sumbang dekat MARA. Lebih kurang 1 juta lebih telah mendapat sentuhan MARA. Saya berani katalah, keliling pusing tengok 10 orang, 8 orang ada sangkut dengan MARA. Tapi persoalannya, bagus, tepuk bagus. Persoalannya, berapa ramai yang come back untuk menyumbang kepada MARA. Kalaulah 1 juta ini, bagi seorang RM1 atau RM10, berarti tiap-tiap bulan ada 10 juta. Wakaf MARA Madani. Wakaf MARA Madani. Takkan Tan Sri Wahid nak bagi RM10? Takkan juga saya nak bagi RM10. Jadi kita kena faham bahawa kejayaan yang kita capai ada. Tetapi perjuangan itu belum tamat. MARA ni dia tak akan tamat. No ending to MARA. No ending. Full stop. Anyone asking for ending, no, you are wrong. Because isu dan cabaran ini dia akan berterusan dalam konteks-konteks yang berbeza. Penting bagi saya ialah penyertaan, pemilikan dan penguasaan. I think that is very important. Saya haraplah semua kita balik berfikir begini. Dalam keluarga kita, berapa ramai boleh menyertai? Dalam keluarga kita, berapa ramai boleh memiliki? Dalam keluarga kita, berapa ramai boleh menguasai? Thank you. Tapi maksudnya kalau kita buat di MARA, kita memang melaksanakan 3P ini. Kalau di agensi lain patut laksanakan 3P juga? Definitely. Semua ada peranan masing-masing. Jadi berarti dalam konteks MARA contohnya, I don't want to share a bit, separuh daripada bajet MARA adalah untuk pendidikan. Jadi kemungkinan institusi-institusi lain, agensi lain yang melihat kepada contohnya dalam pembangunan keusahawanan. So dia kena tumpu. Jadi everybody has to work together. Sebab tu kita kena ada kerangka. Minta maaf tu saya, pemerhatian saya daripada merdeka sampai sekarang, saya tidak yakin kita ada kerangka yang jelas. We need that togetherness. Kita kena bawa kerangka itu bersama supaya all part itu dia bergerak serentak. Dan di MARA hari ini ada timbalan Ketua Pengarah Pendidikan. Yang MRSM, yang Giat MARA, Institut Kemahiran MARA, you just name it. Daripada sekecil-kecil MRSM sampai universiti, UPTM, UniKL. Tuan-tuan pernah ke melawat UniKL? Pernah ke melawat MIAT yang boleh buat pasang kapal terbang dan juga helikopter yang Bumiputera ini? Boleh ke melawat yang di Lumut yang boleh buat kapal dan sebagainya? Jadi hebat. Di ledang alat-alat perubatan yang canggih, Bumiputera boleh buat. Tetapi persoalannya kalau kita tidak gerak bersama, kita lahir banyak graduan tetapi tidak dikait dengan keusahawanan, tidak dikait dengan penguasaan, kita tak akan ke mana. Okay. Jadi MARA dah disusun cantik. Pendidikan, ada timbalan ketua pengarah keusahawanan dan ada MARA Corp. Jadi MARA memang dah disusun 3P.
Datuk Wira Ashraf Wajidi memang dah letak 3P solid dalam MARA. Itu penting. Dan saya ingat kalau bolehlah, kalau ada MARA ada boleh buat online, dalam bilik ni sebenarnya, Dewan ni, sebelum balik kita semua klik nak bagi seorang RM10 sebulan. Selama-lamanya. Boleh gitu? Boleh kan? RM10 sebulan. Beli bazar Ramadan RM20, RM30 boleh. Tepuk pun tak berapa kuat lah tepuk. Tak, boleh ke tak boleh ni? Nanti ada wakaf MARA Madani, saya mintalah semua sumbang. Silakan, minta maaf lah, saya kempen pula. Baik, kita bagi tepukan kepada Tan Sri Nur Azlan Ghazali. Enjin dah nak panas tu. Baik, 3P di MARA. Kalau agensi-agensi dan kementerian juga nak melaksanakan 3P ni, Datuk Sah nampak cabaran-cabarannya? Saya rasa 3P dekat MARA tu rohnya tu dah kuat. Tetapi mungkin di agensi-agensi dan kementerian-kementerian lain, pemahaman konsep 3P itu pun mereka tak berfaham kot. Sebab pemilikan, penyertaan, penguasaan pada mereka berlainan dari segi, contohlah Kementerian Sains dan Teknologi, pemahaman dia lain, pemahaman Kementerian Pelancongan dan lain. So kalaulah dapat kita masukkan roh 3P itu daripada penyertaan, kita mula dengan penyertaan itu sendirilah, supaya syarikat-syarikat berkecimpung dalam pelancongan Wak ataupun syarikat-syarikat berkecimpung dalam sains teknologi dan sebagainya. Dan juga setelah kita berbincang kepada pemilikan, saya lebih suka kepada pengskalaan perniagaan yang mereka ada. Sebab dia tak boleh kat situ saja. Dia kena bergerak daripada tahap A kepada B kepada C dan kepada terus-terusnya untuk berkembang, supaya kita lihat bahawa sumbangan daripada syarikat-syarikat usahawan-usahawan Bumiputera itu lebih menyerlah. Maksudnya macam Datuk kata tadi, bukan saja kita nak lihat bilangannya, tetapi value yang disumbangkan. Value add itu. Value add, sumbangan, value add dan juga value creation daripada syarikat-syarikat usaha Bumiputera itu. Saya rasa lebih penting daripada bilangan syarikat itu sendiri. Supaya kita nak melihat, pada saya senang. Saya believe in the principle, you do not rise if you don't lift others. So, itu lebih baik daripada kita nak meletakkan beberapa syarikat-syarikat macam Datuk Guntur tadi, Gading Kencana, berapa lagi Gading Kencana kita nak letak ke tengah, dan juga syarikat-syarikat yang besar lain, supaya mereka juga boleh membantu beberapa syarikat-syarikat usaha yang dikelolakan oleh usahawan-usahawan Bumiputera yang lain. Yang penting dari konteks cabaran tadi yang Datuk Zul kata, pada saya pegang kepada data. Saya pegang kepada statistik. Ketiga-tiga kami, kalau Datuk Zul lihat, semuanya pegang pada data dan statistik. Sebab kalau tak ada data, bagaimana kita nak merancang? Tak boleh nak mula, nak rancang pun tak boleh. Right? Dan bila kita boleh merancang, barulah kita boleh mengurus, membuat dasar yang betul, membuat program yang elok berdasarkan kepada data-data dan statistik yang ada. So, saya memohon supaya semua kementerian dan semua agensi, dari konteks untuk kita memahami 3P itu, kita memulakan dengan ada data program-program kita dan seterusnya memberi dan mengeluarkan dasar-dasar dan juga program-program yang lebih memberi kesan kepada pertumbuhan dan juga ekonomi syarikat-syarikat Bumiputera. Baik, terima kasih. Tan Sri, kita selalu kalau kita membincangkan mengenai kemajuan ekonomi Bumiputera, keberjayaan Bumiputera itu di dalam perniagaan contohnya, selalu sering kita dengar dikaitkan dengan attitude Bumiputera itu sendiri. Tapi soalan saya kali ini, saya tak nak tanya pasal attitude Bumiputera. Bagaimana pula Tan Sri melihat attitude agensi, attitude entiti-entiti yang terlibat dalam membangunkan ekonomi Bumiputera ini? Adakah ianya begitu signifikan dalam memastikan objektif pemerkasaan ekonomi Bumiputera ini tercapai? Bagaimana Tan Sri? Terima kasih Datuk. Sebelum saya jawab soalan Datuk tu, mungkin saya boleh bagi satu perspektif. Adalah penting supaya kita sedar bahawa apa juga kita buat,
perlulah berdasarkan kepada matlamat negara kita. Kalau dulu kita ada wawasan 2020, kemudian wawasan kemakmuran bersama, dan sekarang ni Madani Economic Framework, semuanya dari dalam konteks aspirasi adalah serupa, di mana kita mahukan Malaysia menjadi sebuah negara yang maju, progresif, di mana tidak ada mereka yang ketinggalan. Dalam konteks kerangka ekonomi madani ini ada dua matlamat utama. Satu untuk raise the ceiling, dan kedua untuk raise the floor. Raise the ceiling ni untuk menjadi sebuah antara leading ASEAN economy, dan kita sekarang ni antara sasarannya mahu menjadi antara ekonomi 30 tertinggi di dunia. Sekarang ni Malaysia berada di tahap 36, sekitar 440 bilion dolar Amerika, dan hasratnya nak jadi nombor 30 sekarang ni diduduki oleh Thailand pada tahap 530 bilion dolar. Jadi kita kena outpace, bukan saja mereka yang di atas kita, tapi juga yang di bawah kita, supaya kita dapat nombor 30 dalam jangka masa 10 tahun. Untuk yang ke bawah tu, the second matlamat tu, raise the floor, antara lain untuk memastikan bahawa masyarakat mempunyai kualiti hidup yang baik, the well-being of the people. Antaranya equitable share of the cake of the economy to the workers compared to the owners of the economy. Penyertaan wanita yang lebih tinggi, kalau sekarang ni 56.5%, sasarannya adalah kepada 60%. Bagi saya, insyaAllah progress will be there. Dan pastikan tidak ada mereka yang ketinggalan. Macam masih ada West Coast States yang lebih maju daripada East Coast States, yang majoriti Bumi Putra, dan Kelantan, Terengganu, dan di sebelah utara Kedah dan Perlis, dan di East Malaysia, Sabah dan Sarawak. Bermakna nak pastikan mereka ini tidak ketinggalan. Dan kita memang dah ada banyak program-program yang penting adalah pelaksanaan. Dan apabila pelaksanaan ini, di sinilah pentingnya peranan yang dimainkan oleh agensi. Bagi saya, kita tidak kurang jumlah agensi, Datuk Zul. Banyak agensi-agensi yang berpaksikan kepada pendekatan putra. Apa yang penting adalah keberkesanan. Jadi kita ada Traju, kita ada MARA dan pelbagai agensi dan kementerian-kementerian di mana ada embedded putra interest group di dalam tu. Yang penting mereka ini perlu diberikan empowerment. Mereka perlu polisi yang jelas, pelaksanaan yang jelas, dan memerlukan kerjasama yang baik. Bagi saya, one of the most effective ways is to make sure that whatever initiatives are actually driven by people who hire and fire, right? Yeah. Because kalau it's not done by someone who's actually responsible for hiring and firing, dia kurang berkesan. Dalam banyak program yang saya lihat, apabila sebagai contoh, program-program itu dijayakan oleh Perdana Menteri ataupun Timbalan Perdana Menteri, dia lebih efektif berbanding apabila dichampionkan oleh menteri, sebab dia ada interministerial issue pelaksanaan itu. Dan apabila sesuatu inisiatif itu dichampionkan oleh KSN sebagai contohnya, amat efektif. Sebab semua KSU akan dengar KSN cakap, okay, ni dah buat, tak buat. Memang jalan dengan cepat. So, maknanya bagi saya, spirit, intention tu ada, niat tu ada. Apa yang perlu adalah kaedah pelaksanaan tu yang lebih cekap, dan nanti insyaAllah mereka-mereka yang dipertanggungjawabkan ni akan dapat memainkan peranan mereka dengan lebih berkesan lagi, insyaAllah. Maknanya kita sesama agensi, sesama kementerian harus tidak work in silo lah. Betul. Kita kata bekerjasama, tapi pokoknya nak kena faham dulu. Nak kena faham dulu konsep apa yang ni kita capai, method yang kita nak gunakan dan sebagainya, kemudian kita bekerjasama. Contohnya, macam di MARA mungkin ekosistemnya agak lengkap,
sebab kita ada pendidikan, kita ada keusahawanan dan kita juga ada syarikat-syarikat subsidiary yang boleh dijadikan vehicle untuk tujuan-tujuan pelaburan dan sebagainya. Tapi di setengah-setengah agensi mereka tidak ada kesemuanya. Kan? Tapi apa pun oleh kerana kita ni kalau kita bekerjasama, kita pool semua resources ni, dianya akan jadi satu ekosistem malah yang lebih lengkap lagi daripada yang ada di Mara. Baik, ahli-ahli panel, kita nak sampai last round ni. Saya nak wrap up. Tapi kalau tadi saya mulakan dengan Tan Sri Nur Azlan, untuk wrap up ni saya nak bagi kepada satu-satunya panel wanita kita yang ada di atas pentas. Mungkin 2 minit, Datuk. Apa saja yang Datuk nak cakap mengenai perbincangan kita ke arah memperkasakan ekonomi Bumiputera, 3P, kita dah banyak bercerita tadi, all the numbers yang you spell out. Apa dia yang Datuk mungkin nak sampaikan kepada penonton-penonton ni juga sempena kita menyambut Hari Mara ni? Pada saya, apa yang kita bincang-bincang dan kita sembang pada pagi ini, 3P yang merangkumi pemilikan, penyertaan dan juga penguasaan tadi, yang kata Tan Sri tadi memerlukan satu kerangka yang sepatutnya boleh diwujudkan dan boleh membawa kerangka itu kepada is endless. Dia tak ada end date kepada kerangka ini. Kerana isu Bumiputera ini bukan saja isu hari ini, bukan saja isu 60 tahun sebelum ini, tetapi kita akan simpan dan pegang kepada isu Bumiputera ini kerana dia ada dalam artikel 53. Di sini saya ingin berkongsi bahawa bukan saja kita sibuk-sibukkan putera, tetapi kalau kita tengok dekat Amerika Syarikat tu, dia ada juga satu clause di situ yang dia ada indigenous people, yang dia memberi keistimewaan kepada indigenous people. Jadi kenapa kita malu? Kenapa kita segan? Kenapa kita tak pegang kepada konsep kita sebagai Bumiputera, dan berdasarkan pada konsep 3P ini, kita boleh berjalan dengan megah dan juga berjalan dan menuju kepada satu arah yang lebih membanggakan kaum Bumiputera itu sendiri. Dan berpegang kepada pemilikan, penyertaan dan juga berpegang kepada penguasaan, saya percaya bila kita ada satu plan yang berstruktur, yang kerangka tadi itu, bila kita ada satu plan yang mampan, yang boleh saya selalu panggil dalam kerja saya perlukan dashboard. Dashboard ini akan meletakkan kita berada satu tahap A ke B ke C dan ke D, dan kita tahu ke mana progres, kepada kemajuan yang kita lakukan dari konteks nak membangunkan Bumiputera dan juga memastikan bahawa kita lebih lagi nak merancakkan dan kita nak meletakkan pemimpin-pemimpin Bumiputera yang boleh membawa negara kita pada satu tahap yang membanggakan. Di sini saya percaya Mara memainkan satu peranan yang lebih penting lagi daripada dulu. Masuk 60 tahun 2026 nanti, saya percaya bila Mara meletakkan kerangka ini, kerangka 3P ini, bukan saja sekarang dah tak lagi membangunkan ekonomi negara Bumiputera, tetapi juga sekarang menskalakannya pada satu tahap yang lebih tinggi lagi, supaya kita menjadi satu kaum ataupun Bumiputera yang boleh dibanggakan bukan saja di Malaysia, but di seluruh merata dunia. Dapat kita lihat sekarang pemimpin-pemimpin Bumiputera yang telah pun kita letakkan di persada antarabangsa, dari konteks teknologinya, dari konteks teknologi hijau, dari konteks penjitilan. Kita ada seorang wanita Malaysia di Tesla, umpamanya bekerja di Tesla. So, kita bukan kurang. Jangan pandang kita rendah, tetapi kita boleh meningkat tinggi lagi sebab kita mempunyai daya tahan dan kita juga mempunyai, kata orang, resilience, kemantapan untuk kita bergerak jauh lagi daripada apa yang kita dapat lihatkan sekarang. Terima kasih, Datuk. Tan Sri, to wrap up. Terima kasih, Datuk. Jadi bagi saya, adalah penting supaya kita sebagai rakyat Malaysia membuat apa yang kita boleh dalam circle kita, dalam kuasa kita, kebolehan kita untuk mencapai matlamat negara kita, untuk menjadi sebuah negara yang maju,
yang inklusif di mana tidak ada orang yang ketinggalan dan secara lestari ataupun secara mampan. Dan untuk itu banyak agensi-agensi yang telah diwujudkan untuk memainkan peranan masing-masing. So jadi saya mohon agar mereka ini memainkan peranan masing-masing dan khusus kepada MARA yang telah banyak berjasa kepada masyarakat, teruskan usaha setelah 59 tahun, satu jangka masa yang panjang dan banyak memberikan kesan yang impak yang positif kepada masyarakat. Teruskan dan gandakan. Dan pada hari ini kita akan lancarkan wakaf madani di mana dengan wakaf ini, endowment ini membolehkan insyaAllah banyak lagi program-program dilaksanakan. Dan sebagai mereka yang telah mendapat manfaat daripada MARA, saya rasa insyaAllah kita semua harus menyumbang mengikut kemampuan kita. Every single ringgit will add up, insyaAllah. So, insyaAllah kita buat apa yang kita mampu. We do our respective part, and if we are clear about the national aspiration, I think insyaAllah MARA akan maju, masyarakat Bumi Putera akan maju, dan Malaysia akan maju. Terima kasih. Terima kasih, Tan Sri Awo. Tadi kita mulakan dengan Tan Sri Nur Azlan Ghazali. Jadi kita tutup juga dengan Tan Sri Nur Azlan Ghazali. Terima kasih. Saya baru nak panas ni sebenarnya ni. Agenda Bumi Putera adalah agenda negara. 70% penduduk negara ni, kalau dia tidak merasai nikmat pembangunan, runtuh negara. Senang cakap. Agenda Bumi Putera adalah agenda berperlembagaan. Berarti agenda ini sah untuk dibawa selama-lamanya selagi dia ada dalam perlembagaan. Dan agenda Bumi Putera ni adalah agenda yang ada alasan ekonomi yang kukuh. Saya tak sempat nak terang tapi tak apa. Saya yakin dia ada konteks ekonomi yang kukuh. Dia di atas bahu kita semua. Hari ini untuk sambutan MARA. Tetapi dia kalau takat MARA saja yang tanggung tak cukup. Sebab itu saya dengar tadi Tan Sri Wahid dan Datuk Absar dua-dua menyebut. Dalam konteks kerajaan, sebenarnya kita telah cuba 2-3 kali. Tak salah saya ini kali ketiga atau kali keempat. Untuk mewujudkan unit pemantauan agenda Bumi Putera, UPAP, di semua kementerian. Tak kira lah, you kementerian mana. Kalau kementerian Mosti, inovasi, kena tanya, Bumi Putera di mana? Boleh ke berinovasi? Boleh ke dalam sains? Kalau kementerian digital, sama juga. Kalau dalam kementerian di MITI pun sama juga. Adakah Bumi Putera mampu menyertai perdagangan bebas yang ditandatangani? Adakah Bumi Putera boleh pergi ke pasaran global? Adakah Bumi Putera boleh turut sama dengan kemasukan pelaburan-pelaburan asing? Semua kementerian, semua agensi bagi saya sepatutnya boleh menjawab soalan ini dengan kemas dan bertanggungjawab. Dan Datuk Absar, saya setuju sangat, kita perlu satu a dashboard that everyone can look. Semua orang boleh tengok. Kalau tidak, kita berapa kali nak kongres lagi? Kongres. Sebab tu setengah orang dah letih dengan kongres. Kita kena execute. Laksana. Saya ingat ada 180 resolusi yang dibuat semasa Kongres Ekonomi Bumi Putera. Saya tegak 3 bulan bertungkus lumus. Satu Malaysia saya pergi. Jumpa semua orang. Kita angkat resolusi. Jadi semua ni perlu dilihat balik. Dan marilah, bagi saya yakin dengan keberadaan kita, dengan kekuatan kita, satu yang sangat baik ialah kita tidak boleh nafikan kejayaan terutama dalam konteks pendidikan. Masyarakat Bumi Putera ini memang telah maju dengan begitu hebat. Itu for sure.
Cumanya nak bawa kepada keusahawanan dan penguasaan itu. Banyak doktor dah dilahirkan, doktor Melayu, Bumiputera. Berapa ramai doktor ini yang mempunyai klinik, maksudnya usahawan. Daripada klinik ini, berapa ramai pula adakah kita menguasai sektor kesihatan. Pharmaceutical, ambulance, insurance, nursery, terapi, macam-macam di dalam sektor kesihatan. Jadi perlu lahirkan doktor, penyertaan boleh jadi doktor, perlu lahirkan usahawan di kalangan doktor pemilikan dan perlu ada konglomerat punya move untuk memastikan Bumiputera boleh menguasai di dalam sektor kesihatan dan juga sektor-sektor lain. Itu saja. Thank you very much. Dan tahun ini 59 MARA, kalau umur Pak Matawam 60. Tahun depan jangan besar. Untuk MARA tidak ada tarikh persaraan. Setuju tak? Kuatlah sikit. Setuju tak? Tak ada tarikh persaraan. Kita declare siap-siap. So, tahun depan MARA tak boleh besar. Baik, terima kasih. Kita bagi satu tepukan yang gemuruh kepada Tan Sri Nur Azlan Ghazali. Baik, itu dia sedikit sebanyak hal berkaitan dengan pemerkasaan ekonomi Bumiputera ini saya kira telah pun dikupas dengan baik oleh ketiga-tiga panel yang juga kita di atas pentas ini mempromosikan kaedah ataupun tema 3P ini, penyertaan, pemilikan dan penguasaan itu. Kita dah banyak kali berkongres, kita dah banyak kali adakan perhimpunan, semuanya melaungkan kepada pemerkasaan ekonomi Bumiputera, tetapi setelah sekian lama sebenarnya kalau dilihat daripada numbers yang ditunjukkan yang dikongsikan oleh ahli-ahli panel tadi, sebenarnya number satu, we are dealing with moving target. Number dua, numbers itu tidak menggembirakan kita. Jadi kita perlu sesuatu untuk mendapatkan keputusan yang berbeza. Kita harus ada formula dan melaksanakannya dengan cara yang berbeza. Berbeza dari yang kita pernah buat dulu. Jadi inilah yang saya katakan tadi, kita cuba nak mempromosikan konsep 3P ini yang sedang dilaksanakan oleh MARA, tapi harapan kita bukan sahaja MARA melaksanakannya, bahkan kita dengan agensi-agensi lain, dengan juga kementerian yang terlibat, yang ada agenda pemerkasaan ekonomi Bumiputera ini tidak harus bekerja dalam keadaan silo, harus memahami konsepnya, bekerja sama dan insya-Allah macam Tan Sri Nur Azlan kata tadi, semua ini kita ini rakyat Malaysia 70% daripada the whole population of Malaysia adalah Bumiputera. Jadi semua orang harus memikul tanggungjawab ini, yang orang dewasanya, yang remajanya, yang berada di sektor kerajaannya, yang berada di sektor swastanya, kita harus sama-sama menggarap idea ini dan juga bekerjasama untuk negara, bangsa dan agama yang kita cinta. Jadi kita harapkan formula yang kita ada ini akan dapat membantu untuk terus mencapai objektif pemerkasaan ekonomi Bumiputera pada masa-masa mendatang. Dan untuk itu kita tadi Tan Sri Nur Azlan kata dia baru nak panas, tapi cumanya masa kita hari ini terhad. Mungkin kita boleh adakan sesi-sesi lagi selepas ini, insya-Allah, tengok macam mana. Tapi apapun saya nak minta kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, berikan satu tepukan yang gemuruh sekali kepada ahli-ahli panel kita. Terima kasih dan saya sebagai moderator mengharapkan apa yang telah pun dikupas tadi akan sedikit sebanyak memberi ilmu yang kita dapat manfaatkan dalam memperkasa agenda kita itu. Maka dengan itu, sekiranya ada kelemahan dalam saya mengendalikan bual bicara ini, saya mohon maaf dan sekali lagi kepada datuk-datuk, tuan-tuan dan puan hadirin pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kerana hadir di bulan Ramadan ini ke WTC untuk sama-sama kita meraihkan Hari MARA dan juga meraihkan peluncuran Wakaf MARA Madani. Moga-moga kita semua dapat berinfak dengan Wakaf MARA Madani ini. Itu juga merupakan satu tanggungjawab kita dalam
agenda pemerkasaan ekonomi Bumi Putra. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada panelis bersama-sama dengan moderator kita. Jadi untuk waktu ini kita nak sesi bergambar dahulu. Moderator dan juga panelis kita dipersilakan untuk ke hadapan sedikit untuk videographer, fotografer bersiap sedia bagi kita capturekan momen yang penuh bersejarah ini bersama-sama kita. Sesi bual bicara untuk bersempena dengan Majlis Peluncuran Wakaf Mara Madani dan juga sambutan Hari Mara ke-59. Apa kata kalau kita nakkan thumbs up, boleh tak? Kita berikan thumbs up untuk sesi bergambar kali ini. Itu dia. Sekali lagi kita berikan tepukan yang paling gemuruh tuan-tuan dan juga puan-puan. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada moderator kita, kepada para panelis dengan perkongsian yang penuh bermanfaat. Yang berbahagia Datuk Zulfikri bin Osman, Timbalan Ketua Pengarah Keusahawan Mara yang menjalankan tugas sebagai Ketua Pengarah Mara. Yang berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Azlan Razali, Ahli Majlis Mara. Yang berbahagia Tan Sri Wahid Omar, Pengerusi Bursa Malaysia Berhad. Dan juga yang berbahagia Datuk Dr. Hafsah Hashim, Chairman Women Leadership Foundation dan juga Chairman Usais Holdings Sdn Bhd untuk perkongsian bagi bual bicara transformasi ekonomi pasca KAB menelusuri cabaran memperkukuhkan iltizam. Baik tuan-tuan dan juga puan-puan, kita akan tarik nafas seketika. We will take a break for mungkin 15 minit sebelum kita kembali semula untuk bersama-sama memeriahkan dan juga meraihkan peluncuran Wakaf Mara Madani. Dan juga untuk anda semua yang berada di sini, kekalkan momentum, kekalkan semangat anda sambil-sambil anda berada di dalam dewan ini, sambil-sambil jugalah anda berwakaf. Kalau nak wakaf, wakaflah dengan Wakaf Mara Madani. Jadi kita ada sediakan juga kepada anda QR code di kotak